Kak Malinah Imran, pelakon filem Kifarah. Orang kata cabaran dan kelainan untuk filem kali ini, Kak. Saya susah nak cakap, nak ceritakanlah cabarannya. Sebab kalau saya ceritakan cabarannya, nanti saya dah macam bagi hint kat orang. Ceritanya apa? Sikit Okeylah, kalau overall saya dah lama memang nak kerja dengan pengarah Gas Abu Bakar. Jadi bagi saya cabaran saya yang first yang bila saya nak masuk set tu adalah, ya Allah tolonglah, semoga dipermudahkan kerja saya dan saya mampu untuk menggalas tanggungjawab untuk menjayakan watak ini seperti mana yang diinginkan oleh director saya. Bila kita dah lama nak kerja dengan seseorang itu, kita akan pastikan yang kita nak bagi sehabis baguslah. Dan of course benda tu kadang-kadang kita takut sebab kita tak tahu apa dalam kotak imajinasi dia. Dia akan explain watak tu macam mana. So tapi bila kita nak merealisasikan watak itu, adakah dia match tak dengan apa yang director kita nampak? Itu antara cabaran bagi V lah. Setiap kali saya nak masuk scene je, saya akan dengar betul-betul Gas nak apa. And then kadang-kadang kita akan fikir pula, okey, apakah alternatif pula yang kita boleh kongsikan dengan director. Mungkin kita ada idea lain. Gas seorang yang sangat open kepada idea. Dan kadang-kadang kita dapat idea tu pun bila dia dah explain, kita nampak pula visual kita dah lain. Dan kita tanya, boleh tak kita try macam ni? Dia kata, okey, try, let me see. Senanglah bekerja dengan Gas. Walaupun ini pertama kali saya kerja dengan dia.